Hari ni kita naik boat. Jom. Don't forget to like, share, subscribe to my channel. Hari tu kita orang pergi dekat Puteri Harbour. Kita orang ambil cruise ni. Cruise ni berdurasi 30 minit sahaja. Untuk Mami dengan Abah harga tiketnya RM35. Untuk Fazil RM20. Jadi total kita spend dekat sini hari tu RM90. So okey lah, dia berjalan dekat Puteri Harbour, di persekitaran Puteri Harbour saja selama lebih kurang setengah jam. Tapi tak sampai pun setengah jam, dalam 20 minit macam tu je. Tapi experience kami terganggu sikit sebab masa kita naik tu, tengah-tengah jalan tu tiba-tiba hujan. Jadi bila hujan turun, mereka terpaksa turunkan bidai. Diturunkan bidai, jadi pemandangan kami terbantuk lah, tak nampak sangat lah. So tak ada apa sangat highlight dia. Kita orang naik ni supaya korang tak perlu naik lah lepas ni. Bayar RM90, naik dalam 20 minit macam tu, pusing-pusing dekat Puteri Harbour sahaja. So okey lah, pada kami okey lah. Tapi kalau korang nak naik, rasa tak payah kot. Korang tengok video ni pun dah cukup. So kita layan tengok video ni je lah. Lepas ni hujan turun. Tengok langit pun dah gelap. Apalah nasib, tu dah tutup dengan tirai. Jadi pemandangan kami terhad lah, tak nampak sangat. Sebab hujan lebat masa ni. Hujan lebat sampai dalam bot pun air masuk dekat lantai tu. Nanti hujung video kan korang tengok. So Abah naik dengan Fazil dengan Mami. So you all semua tak perlu naik lah. Okay, perkhidmatan ni disediakan oleh Sea Princess. Bermula berlabuh di Puteri Harbour, pusing-pusing dekat Puteri Harbour, pusing balik 20 minit, datang balik, macam tu je. Okay, alright, enjoy. So that was our experience. RM90 kita spend dalam 20 minit ride. Hujan lebat, tak berbaloi lah. So kita orang naik supaya korang tak perlu naik. Tapi kalau korang nak support Sea Princess, boleh je naik. Okay, bye.